SPM kertas 2 matematik kalau tak boleh jawab, boleh gagal maths tau. So please remember untuk fokus kepada topik kertas 2. That's why video sebelum ni semua saya tengah tekankan topik kertas 2. Sebab nak tolong korang, Form 5 student, ini sambungan punya video. So pergi tengok video-video sebelum ni. Okay, so sambung dengan bab 3 Form 5, kita ada insurance. So you need to know your insurance. Ada insurance hayat, insurance perubatan, insurance motor yang famous boleh keluar. Kamu kena tahu what is deductible, what is co-insurance, how to find them, how to count the jumlah pampasan. Okay, untuk bab 4 kita ada percukaian, taxation. Taxation kita yang very famous actually ada 2. Satu ialah cukai pendapatan, lagi satu adalah cukai jalan, which is road tax. So cukai pendapatan, kamu first thing kena tahu is chargeable income. Pendapatan bercukai. Okay, di mana anda kena tolak dengan kamu punya pengecualian dengan pelepasan korang. Okay, so yang ini kamu kena tahu how to tolak rebat juga kalau ada. And then kamu kena tahu ada lagi cukai pintu, cukai tanah, cukai perkhidmatan pun boleh keluar. Okay, that one kena tahu. Now kita ada pergi bab 5, which is the next video. Wait, kalau korang nak join kelas Form 5, kita tengah buat final lab revision. Kita nak buat revision Form 1 to Form 5. So join the class, okay? It's on every Monday night, 8:30. Then, bye guys.